Assalamualaikum dan salam Malaysia Manadi. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Peribahasa ini menggambarkan program yang berlangsung pada hari ini, iaitu program Gotong Royong Kamar Asrama Sekolah Menengah Sains Labuan 2026. Maka, marilah sama-sama kita saksikan program yang berlangsung itu. Assalamualaikum Tuan. Tuan, apakah pendapat Tuan tentang program yang berlangsung pada hari ini? Saya berpendapat program pada hari ini adalah satu program yang sangat baik kerana ini memberikan peluang kepada ibu bapa untuk hadir menyantuni bilik dan rumah anak-anak, dan insyaAllah kita akan bantu mana yang dapatlah untuk sekolah dan asrama dan sudah tentu untuk anak-anak kita. Jadi saya berharap agar program ini diteruskan pada setiap tahun kerana ini program yang baik untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum Cikgu. Cikgu, apakah harapan Cikgu di masa akan datang selepas program ini dianjurkan? Waalaikumsalam, terima kasih. Harapan sebagai seorang guru SMXL di sini sangat gembira terhadap program yang dilaksanakan oleh sekolah, dan harapannya ialah agar program ini terus kekal untuk menjamin kesihatan dan keselamatan pelajar. Tidak kisahlah pelajar itu pada rumah mana, kerana kesihatan mereka itu adalah keutamaan anak-anak kita. Ya, terima kasih. Terima kasih Cikgu.